Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Emilia binti Jamaluddin, nombor matrik F1065. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai syarikat Tasty Bite Sdn Bhd. Tasty Bite Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat makanan segera yang halal berasal dari Malaysia. Ia terkenal dengan hidangan segera berasaskan cita rasa tempatan. Untuk projek ini, kami memilih negara Indonesia sebagai pasaran sasaran bagi perluasan jenama Tasty Bite. Kenapa kami memilih Indonesia? Pertama sekali, Indonesia mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia. Jadi, permintaan terhadap makanan halal adalah sangat tinggi. Selain itu, dari segi budaya dan bahasa, Indonesia sangat mirip dengan Malaysia. Hal ini secara tidak langsung menjadikan proses penyesuaian produk dan pemasaran menjadi lebih mudah. Tambahan pula, gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin sibuk telah meningkatkan permintaan terhadap makanan segera yang mudah, cepat dan mampu milik. Oleh itu, strategi utama kami adalah untuk memperkenalkan jenama Tasty Bite di Indonesia dengan menyesuaikan produk, rasa dan mesej pemasaran agar sepadan dengan budaya serta keperluan pengguna tempatan. Dengan pendekatan ini, kami yakin Tasty Bite dapat diterima dengan baik dan berkembang kukuh di pasaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azimah Syazana Terengganu, nama matrik F1098. Saya akan beritahu tentang produk strategi untuk menempusi pasaran antarabangsa. Tasty Bite Sdn Bhd perlu menyesuaikan produk mereka dengan budaya, gaya hidup dan agama pengguna di negara sasaran bagi mengekalkan imej halal dan berkualiti tinggi. Pertama adalah persejilan halal. Pastikan semua bahan, proses dan pembekal memenuhi pengawaian yang halal serta mendapat pengiktirafan yang rasmi bagi meningkatkan percayaan pengguna Muslim. Kedua pula ialah cita rasa tempatan. Ubah sesuai perisa mengikut cita rasa tempatan. Contohnya kalau di Jepun tu seperti teriyaki chicken rice, manakala di Timur Barat Tengah seperti butter chicken rice. Ketiga ialah pembungkusan. Gunakan bahasa tempatan, paparkan logo halal dan reka bentuk menarik yang sesuai dengan budaya yang setempat. Sediakan pelagam jenis pack mengikut keperluan pengguna. Keempat pula ialah bahasa dan sensitiviti budaya. Terjemahkan nama, slogan dan mesej promosi dengan berhati-hati agar sesuai dengan budaya dan tidak menyinggung mana-mana pihak. Akhir sekali ialah gaya hidup pengguna. Sediakan pilihan gaya sesuai gaya hidup seperti makanan segera untuk masyarakat yang sibuk dan menu sihat atau organik untuk pasaran yang menekankan kesihatan. Itu kan daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Alia Hazirah binti Ahmad Zaki, nombor matrik F1044. Untuk bahagian saya akan terangkan tentang distribution and logistics strategi bagi Tasty Bite di pasaran Indonesia. Tujuan utama strategi ini adalah untuk pastikan produk Tasty Bite boleh sampai kepada pengguna Indonesia dengan cepat, selamat dan berkualiti. Untuk pasaran Indonesia, Tasty Bite akan guna strategi multi-channel distribution. Maksudnya, kita akan guna pelbagai saluran supaya produk lebih mudah didapati. Pertama, kita akan letakkan produk di pasaran yang besar seperti Indomaret, Alfamart, Carrefour dan Hypermart. Pasaran ini sangat popular di Indonesia, jadi ia membantu tingkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk Tasty Bite. Yang kedua, kita akan jual secara dalam talian melalui platform e-dagang seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada. Orang muda di Indonesia banyak beli barang online, jadi cara ini sangat berkesan untuk tarik pelanggan baharu. Selain itu, kita juga akan bekerjasama dengan pengedar tempatan yang faham tentang pasaran Indonesia dan urusan persijilan halal. Dengan cara ini, proses pengedaran akan jadi lebih lancar dan produk mudah sampai ke seluruh kawasan. Dari segi logistik pula, produk Tasty Bite akan dihantar dari Pelabuhan Kelang di Malaysia ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta menggunakan pengangkutan laut sebab lebih jimat kos. Kalau untuk penghantaran perlu cepat, kita akan guna pengangkutan udara melalui lapangan terbang. Seterusnya, Tasty Bite akan buat pusat pengedaran utama di Jakarta
Dari situ, produk akan dihantar ke bandar-bandar besar seperti Surabaya, Medan, Bandung dan Yogyakarta. Untuk penghantaran dalam negara Indonesia, kita akan guna syarikat logistik tempatan seperti JNT Express atau Ninja Express. Syarikat ini dah ada rangkaian yang luas dan boleh hantar produk dengan cepat ke seluruh kawasan. Selain itu, Testibag juga akan guna sistem jejak digital untuk pantau stok, suhu penyimpanan dan status penghantaran supaya kualiti produk sentiasa terjaga. Saya nak share kelebihan strategi ni lah. Strategi ni ada beberapa kelebihan utama. Pertama, produk Testibag boleh capai pasaran yang lebih luas, bukan sahaja di bandar tapi juga kawasan luar bandar. Kedua, penghantaran yang jadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga pula, kerjasama dengan rakan tempatan bantu Testibag faham budaya pengguna Indonesia dan kekalkan standard halal. Secara keseluruhannya, strategi ini bantu Testibag bina reputasi sebagai jenama makanan segera halal yang boleh dipercayai di pasaran antarabangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahindah Iman binti Muhammad Fauzi, nombor matrik F1150. Mesej dan penjenamaan. Mesej utama Testibag di pasaran Indonesia menekankan kemudahan, kualiti halal dan rasa autentik Malaysia. Produk ini amat-amat sesuai untuk golongan muda, pekerja bandar dan pelajar yang memerlukan makanan cepat disediakan. Penjenamaan menggunakan rekaan moden, warna hangat dan logo halal yang jelas bagi membina kepercayaan pengguna serta membezakan Testibag daripada jenama yang lain. Slogan seperti kualiti halal premium dari Malaysia dan cepat disediakan, lazat dinikmati menukuhkan imej jenama sebagai pilihan halal moden dan mudah. Campuran promosi. Strategi promosi Testibag memberi tumpuan kepada pemasaran digital, promosi di kedai dan jualan atas talian. Platform seperti TikTok, Instagram, Shopee dan YouTube digunakan untuk menarik minat pengguna muda melalui video pendek dan influencer tempatan. Promosi di kedai seperti diskaun, pengenalan dan sampel percuma membantu galakkan pembelian pertama, manakala jualan kilat dan baucer penghantaran di Shopee dan Tokopedia dapat meningkatkan jualan dalam talian. Aktiviti pameran halal turut menukuhkan imej Testibag sebagai jenama halal berkualiti di Malaysia. Nama saya Safia Ardini binti Syarul Nizam, nombor matrik F1092. Untuk model harga, Testibag mencadangkan competitive pricing di pasaran Indonesia, iaitu penetapan harga berasaskan tahap pesaing, iaitu dalam kategori Ready to Eat (RTE). Strategi ini sesuai kerana pengguna tempatan sensitif terhadap harga dan pasaran RTE. Ia sangat kompetitif dengan kehadiran produk tempatan serta import. Penetapan harga kompetitif membantu Testibag mudah diterima dan dapat mengurangkan halangan harga bagi pengguna baharu. Seterusnya, produk standard iaitu berharga RM25,000 sehingga RM35,000, iaitu bersamaan RM7.50 sehingga RM10.50 Malaysia. Sesuai untuk hidangan asas ready to eat di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Seterusnya, produk premium berharga RM38,000 sehingga RM45,000 bersamaan RM11.40 sehingga RM13.50 Malaysia, sesuai untuk hidangan berkualiti tinggi dengan nilai tambah dari segi rasa, tekstur dan kualiti keseluruhan. Julat harga ini bukan sahaja mencerminkan kos pengeluaran tetapi juga dapat membantu mewujudkan segmentasi pasaran jelas berdasarkan nilai dan keutamaan pengguna. Untuk kos dan keuntungan pula, kos utama untuk memasuki pasaran Indonesia merangkumi pengeluaran di Malaysia sebanyak RM3 hingga RM4.50 bagi setiap unit, termasuk kos bahan mentah, tenaga kerja, utiliti dan pembungkusan menggunakan retort pash. Kos penghantaran ke Indonesia dianggarkan antara 40 sen hingga 70 sen kerana produk ini tidak memerlukan penyimpanan sejuk. Selain itu, Testibag
perlu menanggung taraf import sebanyak 5% hingga 10% serta cukai nilai tambah iaitu VAT sebanyak 11%, menjadikan kos cukai sekitar 50 sen hingga 80 sen setiap unit. Kemudian, kos pemasaran dan pengedaran termasuk komisen distributor, promosi digital serta penempatan produk di saluran runcit utama dianggarkan sekitar RM1 sehingga RM1.50 bagi setiap unit. Serta keseluruhan jumlah kos bagi satu unit Tasty Bites memasuki pasaran Indonesia berada dalam anggaran RM5 hingga RM7.50, iaitu RM17,000 sehingga RM25,000. Berdasarkan harga jual yang telah dicadangkan, Tasty Bite berpotensi memperolehi margin keuntungan kasar sekitar 35% hingga 45%, menjadikan pasaran Indonesia berdaya maju dengan pulangan positif dalam jangka sederhana dan panjang. Nama saya Ainul Insyirah binti Ismail, nombor metrik F1077. Tasty Bites Sdn Bhd menunjukkan tahap profesionalisme dan etika yang tinggi dalam pengembangan ke pasaran Indonesia. Semua produk mematuhi piawaian halal JAKIM dan MUI menunjukkan ketulusan dan penghormatan terhadap nilai keagamaan. Syarikat turut bekerjasama dengan pembekal tempatan untuk menyokong ekonomi dan mengurangkan jejak karbon. Selain itu, pembungkusan mesra alam digunakan bagi menyokong kelestarian. Maklumat produk dan iklan juga disampaikan dalam bahasa Indonesia supaya pengguna dapat membuat pilihan yang bijak dan bertanggungjawab. Tasty Bites menyesuaikan menu mengikut cita rasa tempatan dengan hidangan popular seperti rendang, nasi goreng dan soto ayam dalam bentuk makanan segera halal yang mudah disediakan. Harga ditetapkan agar mampu milik untuk golongan berpendapatan sederhana tanpa menjejaskan kualiti. Agihan dijalankan melalui pasaraya, kedai sebaneka serta platform e-dagang seperti Tokopedia, Shopee dan Lazada bagi menyesuaikan dengan gaya hidup digital pengguna. Promosi pula menekankan nilai kekeluargaan dan kebersamaan semasa Ramadan dan Aidilfitri serta menggunakan influencer tempatan dan media sosial bagi membina hubungan emosi dengan pengguna. Tasty Bites Sdn Bhd merancang untuk mengembangkan pasaran ke Indonesia kerana negara tersebut mempunyai populasi Muslim yang besar, permintaan tinggi terhadap makanan halal segera serta kedudukan yang dekat dengan Malaysia yang memberi kelebihan dari segi logistik dan juga budaya. Dari segi produk, Tasty Bites akan menyesuaikan rasa, saiz hidangan dan pembungkusan agar sesuai dengan cita rasa tempatan serta memperkenalkan produk fusion Malaysia-Indonesia. Untuk agihan, strategi pelbagai saluran akan digunakan melalui Indomaret, Alfamart, Shopee dan Tokopedia dengan sokongan pengedar tempatan dan penghantaran laut bagi menjimatkan kos. Dalam aspek promosi, fokus diberikan kepada kemudahan, jaminan halal dan rasa asli Malaysia dengan slogan convenient, halal and ready anytime. Promosi dijalankan melalui media sosial dan promosi di kedai. Sebagai kesimpulan, pengembangan ini dijangka dapat mengukuhkan kedudukan Tasty Bites di pasaran serantau dan menjadikannya jenama makanan segera halal pilihan utama di Indonesia.